Sebenarnya macam mana kita nak buat biar isu tu isu negatif kan, isu dada, maksudnya benda yang negatif lah. Dan bila kita sebut benda tu daripada Kelantan, adakah orang Kelantan ni rasa ni nak buruk Kelantan, ni nak ni, seolah-olah dia menolak hakikat sebenarnya benda tu memang ada. Yalah sebab betul Pak kata bila benda ni dibangkitkan, dia secara umumnya macam saya sebutlah dalam DUN kan, saya sebut dalam sidang DUN beberapa hari lepas, dia dadah ni isu universal. Maknanya bukan setakat Malaysia, malah seluruh dunia ni ada isu dadah ni. Cuma yang di-highlight ialah Kelantan. Dan memang kita akui Kelantan tu ada masalah juga dengan dadah ni. Cuma bila di-highlight Kelantan ni seolah-olah negeri lain tak ada masalah. Kalau kita tengok data jumlah penyalahguna dadah di Malaysia pada tahun 2024 190,000 lebih. Kelantan lebih ke 20,000. Jadi kalau percentage mengikut negara tu lebih ke 10%. Jadi hak gagal nak 10% ni. Hak 90% negeri lain tu tak bakit. Jadi seolah-olah Kelantan lah. Maknanya walaupun 10% tapi Kelantan lah punca sebenar masalah dadah dan sebagainya. Jadi tapi boleh kita sebut gitu, bukan kita nak menafikan benda tidak berlaku di Kelantan, kita akui. Tetapi seolah-olah gambaran dibuat Kelantan lah. Jadi kita pun walaupun on our side kita sebab itulah kita dah libat urus, kita pergi jumpa doktor polis, dan lepas ni kita ada lagi beberapa program-program yang kita rancang untuk mengurangkan masalah penyalahgunaan dadah di Kelantan. Terutamanya melalui pemadai lah. Gitulah.